Sebabkan tuan-tuan, saya berani buat keputusan tuan-tuan. Apabila saya berdiri depan tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat lagi lebih kurang dalam 2 tahun yang lepas. Benda ni tuan-tuan seolah-olah semalam baru berlaku tuan-tuan. Saya ingat lagi rejection yang pertama sekali tuan-tuan. Masa saya jumpa kawan saya kata apa kat saya? Saya kata saya ada projek duit. Okeylah, kalau kau nak cerita kau ceritalah. Okey? Tapi satu je aku minta. Kau jangan cerita direct selling kat aku. Masa tu saya dah jadi kelakar seram. Betul tak? Betul tak? Tapi saya cerita direct selling yang bagus. Betul. Saya cakap kat dia. Satu je. Saya ajak dia tak 2 sebab. Yang pertama, dia kawan baik, dia nak saya nak kongsikan benda baik. Betul ke tak betul tak? Kita ajak kawan-kawan kita ada 2 sebab. Yang pertama, kita kawan baik, kita nak kongsikan benda baik. Dan satu lagi tuan-tuan, kita ambil berat tentang masa depan kewangan dia. Tetapi tuan-tuan, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Betul tak? Bila saya ajak tuan-tuan, antara rejection yang saya tak pernah lupakan sampai sekarang tuan-tuan. Inilah perkataan yang saya ingat sampai sekarang tuan-tuan. Dia kata apa pada saya tuan-tuan? You tak kenal nama Mus tak apa tuan-tuan. Dan muka kau. Dia tak kenal nama Mus pun besok dah bersara. Kita bagi tepukan untuk Mus. Mana Mus? Tapi bukan Mus yang tu tuan-tuan. Mus tu pembaik. Betul tak? Ini Mus jahat sikit. Betul. Padan muka kau. Dia cakap ke apa saya? Macam ni lah Amir. Okey. Kalau kau nak buat, kau buatlah. Kalau kau nak buat, kau buatlah penagihan Aptrel ni. Tapi aku tak pernah jumpa orang paling bodoh macam kau. Buat benda paling stupid dalam hidup tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan, saya rasa apa tuan-tuan? Masa tu saya rasa apa tuan-tuan? Gelap masa depan aku. Gelap masa depan aku. Betul tak? Tapi saya tak boleh kata apa-apa tuan-tuan. Dan satu lagi tentang perkataan yang saya tak pernah lupakan sampai sekarang tuan-tuan. Okey? Yang saya tak pernah lupakan sampai sekarang. Kalau kau nak buat, kau buat. Tapi kalau kau berjaya, engkau jumpa aku, engkau belanja roti canai ni, aku cincang dengan air mata kau. Itu antara perkara tuan-tuan yang menyebabkan saya bangkit. Tapi saya balik, saya tu duduk, saya diam, saya berak kapur. Betul. Tapi hari itu tuan-tuan, saya perlu buat keputusan. Okey? Saya perlu buat keputusan. Sama ada 2 saja. Satu saya perlu buat dan satu lagi saya berhenti. Kalau saya berhenti tuan-tuan, segala kata-kata dia benar. Betul ke tak betul tuan-tuan? Jadi hari itu tuan-tuan, saya buat keputusan untuk berjaya. Saya buat keputusan untuk berjaya. Dan saya percaya tuan-tuan, kalau kita nak berjaya tuan-tuan, kita kena gagal. Arti kegagalan pada saya tuan-tuan, kita kena ada cabaran. Jadi hari itu tuan-tuan, saya nekat saja. Saya buat. Dan salah satu pegangan saya tuan-tuan dalam perniagaan ni, saya suka dia punya motor dia tuan-tuan. Breaking your personal best tuan-tuan. Mengatasi pencapaian rekod peribadi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya tak pernah puas tuan-tuan. Dan alhamdulillah tuan-tuan, okey, bulan pertama, sebab bisnes ni terlalu cepat tuan-tuan. Alhamdulillah bulan pertama tuan-tuan, saya dapat tuan-tuan 20,000 sebulan tuan-tuan. Dan hari ini tuan-tuan, pada bulan pertama tuan-tuan, pada tahun kedua tuan-tuan, pendapatan saya lebih daripada 500,000. Okey ke tak okey tuan-tuan? Bagilah kuat sikit tepuk tangan. Tuan-tuan, hari ini saya buktikan kata-kata itu tak benar tuan-tuan. 500,000 sebulan abang. Betul tak tuan-tuan? Saya buktikan kata-kata itu tidak benar. Dalam perniagaan ni tuan-tuan, jangan biarkan orang lain tentukan masa depan kita. Jangan biarkan orang lain tentukan kereta apa kita nak pakai, rumah apa yang kita nak duduk. Betul ke tak betul tuan-tuan? Hari ni tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, sebalik kejayaan seorang lelaki, orang cakap ada seorang perempuan. Betul tuan-tuan? Saya sangat terima kasih pada isteri saya tuan-tuan. Bagi tepukan untuk isteri saya.
Disebabkan dia lah. Sampai sekarang saya tak tahu KI lagi. Tapi tuan-tuan tak tahu KI pun boleh kaya. Okey ke tak okey tuan-tuan? Macam boh kena boh. Sebab tu tuan-tuan, kalau percaya tuan-tuan, do a business as a couple tuan-tuan. Jadi hari ni tuan-tuan, saya buktikan kata-kata itu tak benar tuan-tuan. Saya buktikan kata-kata tak benar. Dan hari ni tuan-tuan, saya percaya. Saya percaya tuan-tuan, yang membezakan di antara kita tuan-tuan, keputusan yang saya buat 2 tahun lebih awal pada tuan-tuan dah membuat. Dan satu saja tuan-tuan, saya nak bagi tips pada tuan-tuan yang membuat. Okey? Ini antara pegangan yang saya pegang sampai dulu sampai sekarang tuan-tuan. Okey, untuk berjaya. Okey? Yang saya pegang tuan-tuan dalam perniagaan ni 3S tuan-tuan. Ini antara pegangan saya. Ramai orang nak berjaya tuan-tuan, tapi orang tak ada 3S. S yang pertama tuan-tuan, sanggup. S yang kedua tuan-tuan, sabar. Dan S yang ketiga tuan-tuan, sacrifice. Ramai orang nak berjaya tapi tak ramai orang sanggup tuan-tuan. Bila saya nak bina perniagaan ni tuan-tuan, saya sanggup tuan-tuan. Saya sanggup, saya ambil tanggungjawab. Kalau kita nak berjaya dengan cepat, cepat belajar ambil tanggungjawab tuan-tuan. Cepat belajar ambil tanggungjawab. Jadi hari ni tuan-tuan, saya sanggup. Ramai orang nak berjaya tapi tak ramai yang sanggup. Suruh buat dia betul, engkau buatlah. Nak berjaya tapi tak sanggup, tarik kucing. Ramai yang nak berjaya tapi tak ramai yang sanggup tuan-tuan. Dalam perniagaan ni tuan-tuan, saya sanggup tuan-tuan. Saya sanggup tuan-tuan. Katakanlah tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, okey, pukul 4 pagi tuan-tuan, pukul 8 pagi besok, saya diandai kata ditakdirkan saya kena pergi ke Johor tuan-tuan. Saya sanggup dan saya ambil tanggungjawab ni tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, saya kena tahu, saya kena bertindak. Betul tak ya? Sebab ini perniagaan saya. Kenapa ini? Perniagaan saya tuan-tuan. Ini perniagaan saya. I have to grow myself. I have to grow myself tuan-tuan. Saya sanggup tuan-tuan. Ada orang dalam perniagaan ni suruh pergi function jauh. Engkau duduk kat mana? Shah Alam. Function kat mana? Luar negeri, KL. Tarik kucing. Jauh. Hari ni tuan-tuan, ciri yang pertama tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan sanggup. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, buktikan tuan-tuan sanggup dan tuan-tuan berada di sini tuan-tuan. Kita bagi tepukan untuk diri sendiri tuan-tuan. And then yang kedua tuan-tuan dalam perniagaan ni tuan-tuan, saya sabar. Saya sabar. Say no, say next. Betul tak tuan-tuan? Saya ingat lagi tuan-tuan, masa saya bina perniagaan ni, saya selalu kata apa tuan-tuan? Syekh, aku ada projek duit. The money is there, the chance is there. The problem is, are you fit enough to be part of us? Betul tak? Say no, say next. You stay the same, you stay the same. Saya kata, in 2 years time, I become a millionaire. Bisnes ni tak ubah tuan-tuan seperti tuan-tuan sebuah bas. Daripada Johor sampai ke Kayu Hitam, dia berhenti di Macak. Kalau kita nak naik jalan, betul tak betul? Kalau berhenti di Kuala Lumpur, tuan-tuan tak naik, dia terus jalan. Betul ke tak betul?